April ini, Kementerian Dalam Negeri telah mengharamkan buku-buku ini daripada Gerak Budaya Syamsiah Fakir dan juga Comrade Asi. Daripada penerbitan Kerajaan Negeri Selangor adalah buku tentang Mao Zedong, China dalam dunia abad ke-20. Dan juga buku daripada fiksi, iaitu buku yang translate daripada bahasa Tamil, Si Gandhi. Menteri Saifuddin Nasution telah menarik balik keputusan ini. Dia kata mengguna kuasa menteri untuk batalkan perintah larangan. Minggu ini kita di Kuasa Berkata merasakan bagus yang menteri tukar fikiran. Tetapi masa sudah tiba untuk tidak melarang buku atas dasar tak suka ataupun betulkan dia dengan kuasa menteri. Sebab dalam tahun 2026, cuba menutup saluran maklumat adalah kerja orang gila. Apabila kita ada internet, bukan sahaja sekadar orang boleh order buku-buku ini secara elektronik, tetapi ada kala buku-buku lama seperti The Communist Manifesto ataupun Rousseau's Social Contract boleh dibaca secara online di website-website yang ada. Soalannya pada hari ini, selepas 40 tahun internet, kenapa kerajaan Malaysia ingin mengharamkan buku-buku? Khususnya buku-buku ini bukanlah buku yang paling dibincangkan ataupun ada apa-apa kontroversi terbaru yang berlaku. Itu yang membuat kami memikirkan, adakah agenda tertentu, adakah ini juga meningkatkan atau menambah sambal kepada idea yang ada deep state dalam kerajaan Malaysia. Sebab cuba menimbulkan masalah, menimbulkan isu apabila tidak ada apa-apa kontroversi yang berkait dengan perkara tersebut. Kedua pula adalah soalan ini. Kalau mengacau sesuatu yang tidak bermasalah, bukankah kita menyebabkan masalah baru? Maksudnya, tidak ada banyak orang muda ataupun masyarakat beratur di luar bookshop untuk membeli buku-buku ini. Malah buku-buku ini just duduk di rak dan tidak disentuh. Hanya apabila Kementerian Dalam Negeri mengharamkan buku-buku ini, menjadikan buku-buku ini buah perbincangan di media maupun secara di social media, ia meningkatkan keinginan orang untuk membaca. Tapi poin yang ketiga saya nak sampaikan, ini paling penting saya rasa, iaitu kita hidup di zaman di mana orang ramai kurang nak membaca. Maklumlah Malaysia antara negara yang paling kurang membaca. Kerajaan selalu meminta orang membaca. Apakah gunanya kita mengharamkan buku? Bukankah kita macam melawan tujuan kita? Kenapa sekarang? Adakah sebab tahun ini mungkin ada pilihan raya umum dan perlu memulakan kontroversi-kontroversi bila tidak ada kontroversi? Keempat pula, apakah reaksi menteri? Yang ini penting sebab Kementerian Dalam Negeri diketuai oleh Saifuddin Nasution Ismail. Kalau ada seseorang yang memahami apakah perasaannya bila pihak yang berkuasa cuba shut down, cuba menghentikan idea dan pemikiran pihak yang mereka tidak suka, Saifuddin mesti faham. Kalau dia sendiri pernah menjadi mangsa pentadbiran yang tidak membenarkan penulisan dan juga idea-idea yang cuba dikembangkan ataupun disampaikan oleh partinya PKR, Parti Keadilan Rakyat sebelum ini sewaktu mereka membangkang, kenapa pula sekarang bila dia menteri, dia melibatkan diri dengan usaha untuk menghentikan orang lain untuk menyampaikan idea mereka. Sebab idea bukan untuk kita setuju dengan apa yang dikeluarkan. Bukan semua yang dikeluarkan perlu dipersetujui. Tetapi untuk kita menghormati. Itulah asas idea yang berbeza yang dikeluarkan melalui buku. Bukan untuk kita terima, bukan untuk kita setuju. Tapi untuk kita membenarkan. Sebab kalau kita tak benarkan orang lain untuk mengeluarkan idea mereka, mereka tidak akan membenarkan kita mengeluarkan idea kita. Akhirnya, apa guna mengharamkan info dalam buku berkenaan dengan isu-isu seperti buku Syamsiah Fakir atau buku Mao Zedong ataupun buku Si Gandhi ini?
Sebab semua idea yang ada dalam buku-buku ini boleh tersampai kepada anak-anak muda kita dan rakyat kita melalui AI. Malah hari ini, orang semua lebih rela, lebih mudah untuk just tanya soalan terus kepada AI, DeepSeek ke, Anthropic ke, ChatGPT, Cloud. Mereka just tanya sahaja terus soalan, apakah itu Mao Zedong, siapakah Syamsiah Fakir, dan dia akan memberi maklumat secara terperinci dan paling cepat kepada rakyat. Sekiranya matlamat bahagian yang mengharamkan buku-buku ini adalah untuk menghadkan atau melarang rakyat Malaysia untuk mendapat info yang mereka rasa rakyat Malaysia tidak patut dapatkan, mungkin mereka patut memanggil mesyuarat khas, beri karipap dan teh tarik untuk membincangkan bagaimana mereka nak melarangkan AI. Sebab AI memberitahu semua yang mereka harapkan boleh dilarang daripada pandangan dan pemikiran rakyat Malaysia. Saya rasa tahun 2026 bukan saja rakyat perlu berubah, tetapi mereka yang mentadbir dan mengurus Kementerian Dalam Negeri dan juga khususnya bahagian buku perlu berubah.